hidup kita selama ini, adakah kita ni nak bantu agama Allah? Ataupun sekadar kita ni agama Islam ni sekadar dalam IC saja? Berapa ramai nama Islam, tapi cara hidup dia tak macam orang Islam. Ada yang nama Islam, tapi tinggalkan solat tak boleh. Ada yang nama Islam, tapi tak pernah berpuasa di bulan Ramadan tak boleh. Ada yang nama Islam, tapi tinggalkan zakat, tak bayar zakat. Ada yang nama Islam, tapi langsung tuan-tuan mulia, dia langsung tak ikut cara Nabi SAW. Kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan semua, semuanya dalam agama tuan-tuan mulia. Selagi mana kita taat perintah Allah dan ikut cara Nabi SAW, tak ada cara lain, tak ada kejayaan lain. Ada orang ingat bila dia berjaya dalam akademik, dia berjaya. Ada orang ingat bila dia kaya-kaya, dia berjaya. Ada orang ingat yang mana dia ni ada pangkat darjat, dia berjaya. Kalaulah kekayaan tu dijadikan sebagai satu kejayaan, Qarun dah berjaya dah tuan mulia. Kalaulah tuan mulia, jawatan pangkat itu dijadikan satu sebagai kejayaan, Firaun dah berjaya lah. Kalaulah kebijaksanaan tu tuan mulia dijadikan sebagai satu kejayaan, Abu Jahal dah berjaya dah. Abu Jahal ni kerana dia Abu Hakam tuan mulia, bapak bijak, dia sangat bijak Abu Jahal ni. Tapi semua tu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tak ikut cara Nabi dan juga tak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Inilah tuan mulia, kita nak belajar ni tuan mulia. Bagaimana kita nak betulkan balik hidup kita. Tak apa tuan mulia, kalau kita rasa sebelum ni hidup kita gagal, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita perbetulkan kehidupan kita. Gagal di dunia tuan mulia, kita boleh bangkit balik. Kita gagal dalam perkahwinan, kita boleh kahwin lagi. Kita gagal dalam peperiksaan, kita boleh ulang balik. Kita gagal dalam perniagaan, kita boleh bangkit balik, buat perniagaan lain. Kita gagal dalam kerja, kita boleh minta kerja lain. Tapi satu orang yang mana gagal dalam kubur tuan dia, bila mana dia Allah Ta'ala masuk ke dalam kubur, Allah Ta'ala gagalkan dia akan gagal selama-lamanya tuan dia. Dan tak ada peluang lagi nak patah balik dah. Tak ada peluang lagi nak bangkit dah. Dia akan gagal selama-lamanya tuan dia. Kita hidup 60-70 tahun je dekat dunia tuan dia. Sedangkan dalam kubur nanti kita akan duduk 40,000 tahun. 40,000 tahun kita akan menanggung tuan dia. Sama ada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka tuan. Kalau satu orang yang mana berjaya, yang mana dia masuk dalam kubur, pada waktu tu tuan dia, Allah SWT buat keputusan, lubang kubur dia itu taman yang taman-taman syurga. Allahu Akbar, dia akan bergembira tuan dia. Dia akan gembira selama-lamanya, dia tak akan pernah bersedih lagi dah. Tapi satu orang yang mana, yang Allah Ta'ala buat keputusan, yang mana dia gagal, dia masuk dalam lubang kubur dia akan liang-liang neraka. Pasti dia akan menangis selama-lamanya tuan mulia. Allahu Akbar, inilah yang kita takut tuan mulia. Kita tak tahu mati ni tuan mulia, tak ada syarat tua, tak ada syarat sakit. Satu orang yang hidup pasti akan mati. Kita tak tahu bila. Jangan kita ingat umur kita muda lagi, kita ni boleh hidup lagi lama. Kita pun tak boleh jamin kita boleh hidup besok. Belum tentu besok, kejap lagi ni pun belum tentu.